Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sama-sama menyambung lagi pelajaran kita di buku Iqra' 3 pada muka surat yang ke-18. Seperti biasa, sebelum kita mulakan pembacaan kita, mari kita sama-sama mengamalkan doa-doa yang lazim dibaca sebelum kita memulakan pembelajaran Al-Quran. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan keberkatan doa ini kita akan diberikan kepahaman daripada masa ke semasa, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Dan kita sama-sama mulakan pada buku Iqra' yang ketiga di muka surat yang ke-18. Kali ini kita akan mulakan pembacaan pada satu lagi tulisan yang dipanggil huruf-huruf ilah. Huruf ilah merupakan huruf alif yang ada bentuk bulatan di atas. Huruf ini merupakan huruf yang lemah. Huruf ilah bermakna lemah. Ia tertulis tetapi tidak disebut. Namun demikian, huruf ini bukanlah merupakan huruf mad yang akan kita baca sebentar nanti. Baik, kita mulakan dengan pembacaan qalu. Qa dibaca dengan kadar 2 harakat kerana terdapat huruf alif di situ, yang merupakan salah satu daripada huruf mad. Masih ingat lagi, huruf mad yang terdapat dalam mad asli merupakan huruf-huruf seperti alif, waw dan ya. Dan yang ini lu juga terdapat huruf mad asli, iaitu huruf waw. Jadi kedua-dua huruf ini hendaklah dibaca dengan kadar 2 harakat. Qalu. Baik, kita teruskan pada pembacaan seterusnya. Qalu bala fa iza rakibu la takhunu. Qa 2 harakat kerana terdapat huruf alif di situ. Lu terdapat juga huruf waw dibaca dengan 2 harakat. Ba tiada terdapat apa-apa tanda huruf-huruf mad selepasnya, maka ia dibaca dengan kadar 1 harakat. La dibaca dengan kadar 2 harakat kerana terdapat tanda alif maksurah di situ. Alif kecil ini merupakan huruf alif maksurah dan ia juga perlu dibaca dengan kadar 2 harakat. Faiza, alif di sini bukan merupakan huruf mad kerana alif mempunyai barisnya tersendiri, maka ia tidak mewakili huruf fa sebagai mad kepada huruf fa. Maka fa tersendiri 1 harakat, alif tersendiri 1 harakat. Za merupakan 2 harakat kerana mempunyai huruf alif di sini. Ra tiada huruf mad, kaf tiada huruf mad, ba terdapat huruf mad waw. Fa iza rakibu la tahunu. La 2 harakat kerana terdapat huruf alif di sini. Ta tiada apa-apa tanda huruf mad dibaca dengan kadar 1 harakat. Hu terdapat huruf waw dan nu terdapat huruf waw juga sebagai tanda mad asli. Kanu lana abidina amanu wa amilu sabiru wa rabitu hajaru wa jahadu. Wajadu ma amilu Sadaqu ma
mahadu fayakidu laka wa kanu lana khashi'ina fala talumuni walumu qala ma nahakuma. Begitulah keadaan pembacaan melalui huruf-huruf mad yang mana kita telah pelajari. Mad asli, nama hukumnya kerana ia terdapat tanda-tanda huruf alif, waw ataupun ya selepas huruf yang hendak kita baca. Dan pastikan selalu diingat, huruf mad alif hendaklah berbaris di atas. Seperti ini contohnya. Alif, ma berbaris di atas. Kalau waw, perlulah diikuti dengan berbaris di depan. Lam yang didapati huruf waw berbaris di depan menjadi lu. Dia tidak boleh menjadi la atau li. Kalau huruf mad ya, hendaklah berbaris di bawah. Seperti ini. Dia tidak boleh menjadi ain. Kalau ain, ia merupakan baris di atas. Dan itu merupakan satu lagi hukum yang lain, dikenali sebagai hukum mad lin. Sama juga dengan mu, merupakan hukum mad asli. Tidak boleh dibaca dengan mau. Kalau mau berbaris di atas, ia juga merupakan hukum mad asli. Dan biasanya di dalam Quran Rasam Osmani, setiap hukum mad asli akan terdapat tanda sukun atau tanda mati di sini. Yang ini jelas merupakan mad asli kerana pertama, huruf ya berbaris di bawah, kedua tiada tanda sukun atau tanda mati. Begitu juga dengan huruf mu ni, jelas terdapat hukum mad asli di situ kerana waw berbaris di depan dan tiada tanda sukun atau tanda mati juga di sini. Maaf, jangan teruskan lagi jika masih keliru panjang pendeknya. Begitulah footnote ataupun penerangan di bawah setiap muka surat yang didapati dalam buku-buku Iqra' kita. Jadi ia amat penting untuk kita memahami footnote di bahagian bawah ini sebelum kita meneruskan kepada muka surat yang seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.